Satu lagi yang ingin saya perkatakan ialah berkaitan dengan isu ketua pembangkang, tuan-tuan. Isu ketua pembangkang. Kan? Jelas sekali, okey, jelas sekali bahawa ketua pembangkang ini jadi cacam marba. Kan? Malu, tuan-tuan. Malu. Kalau saya jadi pembangkang, saya malu, tuan-tuan. Sebab apa saya malu? Ketua pembangkang yang ada pada hari ini adalah ketua pembangkang yang tidak ada parti. Ni yang ada hari ini, ketua pembangkang yang tidak ada parti. Sebab apa? Dia telah pun dipecat oleh parti dia. Mengapa dalam keadaan dia tak ada parti, boleh lagi PAS beri sokongan kepada Hamzah Zainuddin jadi pembangkang, jadi ketua pembangkang. Malah 13 ahli parlimen bersatu, 13 ahli parlimen bersatu, tuan-tuan, kan, yang belum dipecat ataupun tak dipecat oleh bersatu, sokong Hamzah. Kan? Apa cerita ni, tuan-tuan? PAS yang konon ada 40 lebih ahli parlimen, tak ada seorang pun layak jadi ketua pembangkang. Hari ni Taqiyuddin boleh pergi jumpa speaker, beritahu, okey? Dia beritahu Hamzah Zainuddin kekal sebagai ketua pembangkang. Apa ilmu yang Hamzah Zainuddin dipakai, tuan-tuan? Apa ilmu yang Hamzah Zainuddin dipakai sampai orang PAS pun tak boleh nak fikir bahawa tak ada fikir nak ambil jadi ketua pembangkang. Itu yang Muhyiddin pening kepala, tuan-tuan. Muhyiddin pening kepala. Dia kata, bila ditanya oleh wartawan, Muhyiddin kata, kita sedang menunggu. Dia kata, kita sedang menunggu nama calon ketua pembangkang daripada PAS. Sebab dia kata kita dah beri PAS kuasa untuk melantik ketua pembangkang. Kan Muhyiddin kata. Muhyiddin memanglah dia tak nak Hamzah. Sebab Hamzah dah isytihar dah bahawa Muhyiddin adalah musuh politik nombor 1 dia. Kan? Takkan Muhyiddin nak sokong Hamzah jadi ketua pembangkang? Masalahnya PAS terkedek-kedek masih lagi sokong Hamzah. Itu yang saya kata, ilmu apa yang Hamzah pakai kita pun tak tahu. Tinggi ilmu dia, tuan-tuan. Sehingga Jihadi, kan? Sehingga Jihadi, orang PAS semua sokong Hamzah Zainuddin. Kita bukan tak tahu latar belakang Hamzah Zainuddin ni, tuan-tuan. Kaji tengoklah siapa Hamzah Zainuddin ini, tuan-tuan. Tapi orang PAS ni tak fikir dah, tuan-tuan. Macam juga dia sokong Mahathir, kan? Dia tak fikir dah latar belakang Mahathir itu macam mana. Bukan dia tak tahu. Hamzah Zainuddin pun sama juga. Bukan dia tak tahu siapa dia Hamzah Zainuddin ini. Tapi jadi Taqiyuddin jumpa speaker, kita tahulah apa yang dia kata tu, kan? Walaupun dia tak cakap secara terang, apa yang dia kata, mestilah dia kata PAS tetap memberi sokongan kepada Hamzah Zainuddin untuk jadi ketua pembangkang buat masa ini, kan? Lepas tu 13 pula ahli parlimen bersatu menyatakan bahawa mereka menyokong Hamzah Zainuddin, untuk menjadi kekal sebagai ketua pembangkang. Yang tak menyokong Hamzah Zainuddin, Muhyiddin, Hazi Jidin dan kuncu-kuncunya saja. Terima kasih Abang Mak Yasin. Ada orang sendiri kianat. Itulah pasal. Kan? Ada orang